Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video kecil Tonca. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okay, macam mana? Siapa yang sudah tengok episod 17 sampai 20 minggu ni, bahagia yang tertangguh. Mesti korang dah tengok kan? So, untuk next trailer saya dah tengok. Oh, akhirnya yang orang kata kejahatan, keburukan, kebusukan hati sedikit demi sedikit akan terbongkar. So, jom kita tengok sama-sama trailer untuk next episode. Let's say kalau Oda boleh yakinkan saya sekalipun untuk kahwin dengan awak, cuma ni nanti kalau Umi dia tetap tak suka saya macam mana? Ha? Kahwin? Awak terfikir pasal kahwin? Allahu Akbar. Kalau macam tu, kita tak boleh bagi Zafar tu menikah dengan perempuan pelacok macam tu. Abah jangan usik Papa. Papa yang baik. Abah jahat. Anak ingat Armin tu nak sangat dekat Hana. Dia nak Hana. Sebab Hana tu jaga. Kalau awak berani kacau Hana lagi, awak siap sedialah untuk berhadapan dengan saya. Saya ni tak sebaik dan sesabar Hana. Hana, nak batalkan perjanjian kurang sekarang ni. Kalau apa-apa jadi kat aku, mampus kau aku kerja. Budak tu bukan anak hang pun. Ni, hang tengok keputusan DNA ni. Ren, lama ni kau tipu aku pasal anak kau. Sekarang ni kau tipu aku pasal anak aku. Jangan nak bercerai dengan abang. Ceraikan dia, abang. Macam mana? Sudah tengok? Apa yang anda rasa? Akan anda rasa macam pada muka kau Asrin, pada muka kau Kak Jung, semua sedikit sebanyak dah terbongkar pada muka kau Zakwan. So, jangan lupa guys, support channel saya Kecil Tonja. Jangan lupa. So guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.